You rasa rent rave tak sesuai untuk negara ni? Biar I tanya you satu soalan yang lebih realistik. Kalau dalam masa 3 hari, more than 100 juta tengah mengalir ke Bukit Bintang, korang masih anggap ni sebagai isu agama ke? Apa yang korang nampak cuma sekumpulan budak main air. Tapi apa yang I nampak ialah satu kawasan tengah sapu duit. Hotel penuh, restoran beratur, bas sesat sampai tak boleh masuk. Setiap orang yang melangkah masuk datang untuk berbelanja. Ini adalah sebuah mesin buat duit yang dibungkus sebagai festival muzik. Benda paling kelakar bila you sibuk bincang pasal moral, patut tak patut. Tapi pada masa yang sama, peniaga kat sana dah jadi 3 hari sebagai punca pendapat paling kritikal untuk setahun. You nilai guna emosi, orang lain nilai guna caca. Lagi kuat you maki, lagi dia viral dan ramai orang datang. Lagi banyak duit masuk. Korang bukan tengah membantah. Korang sebenarnya tengah bagi free marketing untuk dia. Sebab duit tak akan berpihak pada orang yang paling betul. Duit cuma berpihak pada orang yang faham macam mana sistem ni berfungsi. Kalau benda ni rasa tak sesuai, tak payahlah pergi. Tapi janganlah kontrol pilihan orang lain. Sambil korang sibuk bertekad betul ke salah, orang dah sibuk tengah kira duit. Itulah bezanya antara orang yang cuma tahu komplain dengan orang yang betul-betul tahu cara buat duit.